Premier League game week ke 34, aku tak tahu nak kata Arsenal ni. Minggu lepas baru bagi rasa seronok menang satu game EPL kan. Kali ni draw balik. Bagi tepukan sikit kat Raja Draw. Raja Draw macam tak hang dah buat kecewa macam tak besar lah dengan Arsenal. Tak terlalu banyak. Entah aku draw kan. Bangun-bangun tu kan. Buka channel bias komen. Draw lagi dia komen. Kiranya kan dia brother tu kan, dia bangun tengok game. Dia tunggu ke? Dia tunggu ke tu. Dia kata draw lagi mat. Draw lagi. Tapi tu lah. Aku tengok statistik pagi ni kan. Aku bangun aku tengok statistik. In total season ni Arsenal dah drop 18 point. Arsenal dah from leading position. So from leading position, maksudnya kita leading dalam game tu, winning position lah. Kita drop 18 point. So for context, teruk tak teruk, musim lepas dengan 2 musim lepas, in total kita drop 17 point from winning position. Season ni lebih daripada 2 season lepas. So draw pula, Arsenal dah draw 9 kali season ni. 9 kali? From winning position. From winning position, okay. Sepatutnya from winning position ni hang kena menang tu kan. Tapi hang tengok banyak tak. Kiranya 9 game, 9 game yang hang draw tu, hang score away, hang boleh menang. Betul. 9 game tak menang je tak? 9 game total 13 lah kan. Tapi 9 game tu hang kata daripada winning position kan. Kira baki lagi berapa tu? 13, 9, 4 kan. Baki 4 tu daripada kalah ke seri lah kan. Ya. So tak apalah yang tu. Tapi 9 game tu maksudnya 9 darab 3, 27 point. 27 point. Berapa tu? Dekat rapat dengan Liverpool kan. Rapat Kira betul lah situasi sekarang ni di mana kita bagi Liverpool menang dengan mudah kan. So betul lah. Kalau kita tak drop point, tak draw dengan banyak, so, position kita dekat-dekat lah. Sekarang pun mungkin EPL still alive lah sebenarnya. Betul, yalah 67, basically 67 campur 21 lah betul-betul. Uish, banyak dah. Dah 80 lebih dah. Tengok. Jauh sekarang. Sekarang ni draw lagi dengan Palace. Tapi tak apa, sebelum kita start, jangan lupa guys, subscribe dulu channel Bias Gunners ni. Kita dah reach 10k. So terima kasih kepada siapa yang subscribe. Sekarang ni 10.2 lah, 10.3. So continue guys untuk subscribe, bagi capai 11k, 12k dan so on sampai 15k lah. Okay, so Arsenal versus Palace. Kita nak cerita. Cerita apa? Kita nak belagak dengan apa? Itulah nak belagak okay. Nak tak semangat sebab apa, Arsenal pun draw kan. Tapi tak apa. Season ni untuk sama Arsenal mai ke Singapura lah. Singapura sebab normally aku rasa dia pun pergi US. Sebab ialah Kroenke kat US. Tapi sama ni Club World Cup buat kat US. So peluang buat kat Asia. Club World Cup. Club World Cup, yes. Club World Cup buat kat US. So kelab-kelab ni Arsenal, Manchester City apa ni tak boleh lah nak pergi tour dekat US. So this time mereka main Asia balik. Aku tak tahu lepas ni bila mereka nak main Asia pula, mereka main ke Singapura. Dan adakah anda sudah membeli tiket? Adakah anda sudah membeli tiket? Pakatlah beramai-ramai kita berebut hari Jumaat ni. Aku rasa pukul 1 kan. Pukul 1. Tapi kami tak berebut lah. Kami tak tiket lah. Kami tak berebut. Kami tengok apa. Kami yang mendoakan kan. Kita berdoakan. Marilah bersama-sama mendoakan fan-fan Bias Gunners dan fan juga Dorni berentak membeli tiket pada hari Jumaat ni. Kami dah dapat invitation untuk pre-sale. So aku dah settle lah tiket daripada semalam. Alhamdulillah. Kami tengok AC Milan nanti hari Rabu, gamenya hari Rabu. So kalau nak join apa kena beli esok lah kan. General stay hari Jumaat kan. Tapi kalau hampa beli aku tahu hampa mesti tak pergi semain Jumaat memang. Kalau muka-muka yang aku nampak kat game Singapura nanti, aku rasa hampa tak pergi semain Jumaat. Sebab pukul 1. Betul tak? Semain Jumaat pukul 1.30 tu. Bohong lah masuk-masuk terus beli-beli. Mesti kena queue tu tak? Mana tahu.
Tengah duk beli ke time sembahyang Jumaat bertubuh ke. Takkan suruh bini ni. Takkan suruh bini, takkan suruh girlfriend. Sebab sekejap lagi yang pasti apa orang kata, apa salah beli tiket ke apa-apa. Nak pergi duduk belah sini, pergi duduk belah Newcastle. Okay, tapi itulah 2 game Arsenal main dekat Singapura dan ada training juga in between. 23 Julai Arsenal akan lawan dengan AC Milan. Lepas itu hari Jumaat. Itu hari Rabu game tu. Hari Jumaat training dan hari Ahad tu Arsenal menentang Newcastle. Kami pergi tengok Arsenal lawan Milan dan juga pergi tengok training. Newcastle tak pergi tengok sebab takkan duduk Singapura lama-lama, boring Betul. So untuk fan-fan ni kami mendoakan yang terbaik lah untuk anda semua supaya anda dimurahkan rezeki untuk mendapatkan tiket dan kita boleh jumpa kat sana. Ya. Ya. Siapa yang pergi nanti Roger. Siapa yang pergi nanti Roger lah. Taklah kita boleh jumpa ke apa kan. Okay. Arsenal menentang Palace. First of all dengan line up dulu aku tak tahu lah Arteta ni. Aku expect more rotation lah actually. Aku sebenarnya nak Arteta rehatkan semua player. Ada minggu lepas ada orang komen kat aku apa semua nak test line up apa semua kan. Orang cakap apa komplain apa yang aku cakap kan. Aku sebenarnya nak Arteta yang masa lawan Ipswich ke kan. Han rehatkan player time Ipswich. Lepas tu main dekat sini baru han start semua benda yang han nak eksperimen tu kan. Tapi sebab kalau hang rehat semua dari awal 10 hari rehat ke apa memang tak match fit lah nanti player-player bila lawan PSG betul. So jadi aku nak macam tu. Dia rehatkan lawan Ipswich tapi main dekat lawan Crystal Palace ni dia hantar lah player-player ni tapi masalah basically dia hantar dua-dua strong team entah lawan ni lawan Ipswich dengan Crystal Palace kan. So aku risau injured and before the game ada rumours yang si Merino dengan Ben White tak ada dalam line up kan. Dalam bench pun tak ada. Ben White bini dia beranak. Merino basically tak fit lah kan. Apa yang dia cakap aku harap benda tu tak serius lah sebab nanti next game ni lawan PSG lah kan. Dan kita dah lah tak ada striker dah. Jadi kita memang perlukan si Merino ni kau-kau lah kan. Jadi masa lawan Crystal Palace ni pun dia tak ada. Mungkin aku rasa sebab berita ni macam tak besar sangat. So aku anggap tak serius lah kan. Mungkin demam macam tu, sikit perut macam tu besar-besar je kot. Macam besar-besar macam tu lah. Jadi aku harap benda tu tak serius lah. So line up kali ni dia basically dia line up apa yang aku cakap. Dia akan start line up yang sama masa lawan Ipswich. Dia start raya dekat dekat Raya main goalkeeper tapi center back dia tak berubah. Center back ni dia yang akan digunakan pada game lawan PSG nantilah. Timber, Skelly, Kiwior, Saliba. Tapi aku tak berapa setuju sangatlah Rice ni 90 minit weh. Betul lah sebab tu. Betul aku cakap 90 minit. Kenapa perlu nak main full time untuk player-player ni kan? Aku tahu rehatkan Saka dah kan. Mungkin sebab dia tengok ada 6 hari rehat lepas lawan Crystal Palace ni lah kan. Tapi 90 minit too harsh lah kan. Sebab bila-bila masa boleh tarik hamstring. Nanti nak training hari Sabtu Ahad ni tak tahu seorang tarik hamstring. Faham tak? So macam aku risau sikit lah. Thomas Partey tu tak apa lah lawan PSG dia nanti dia tak main kan. So depan tu aku Sterling dia rehatkan Saka, dia mainkan Sterling rehatkan Saka, Trossard, Martinelli. Lepas tu habis lah. Tapi masalahnya Rice dengan Martinelli, Timber pun semua tak keluar. Timber tak apa sebab Rice White tak ada kan. Saliba, Kiwior, Saliba tu non-stop bro. Tak keluar langsung. Memang tak stop. Daripada lepas Gabriel injured lagi lah. Ya, aku tahu ada masalah tak ada apa ganti dia tapi ada je game masa Ipswich tu hang boleh je main White dekat center back tu untuk rehatkan Saliba je. Ni Saliba langsung tak rehat ni. And aku tak katalah disebabkan dia tak rehat tu sampai dia buat mistake yang menyebabkan Mateta boleh score tu kan. Sebab dia dah buat mistake lawan Real Madrid, lepas tu Han dah buat mistake lawan Crystal Palace ni lah. Jadi kita risau sikit lah buat tu kan. Jadi player fitness ni kena jaga lah. Tapi aku kira bersyukur jugalah sebab ada 6 hari sebelum lawan PSG ni. Aku harap Arteta take it easy lah masa training. Okay, so ada
yalah dalam kita dok complain ni, at least kita kena bersyukur dan count kita punya blessing. Sebab game hari ni takkan terjadi kalau Palace tak pi FA Cup semi-final. So basically EPL weekend ni lah, hujung minggu ni. Tapi hanya ada 4 team ataupun 2 game yang main pada hari Rabu dan hari Khamis, iaitu Man City versus Aston Villa dan juga Arsenal versus Palace. So Man City, Aston Villa dan Palace, ketiga-tiga tim ni adalah tim yang layak ke semi-final akan main di Wembley pada weekend. So kita main awal adalah disebabkan Crystal Palace layak ke semi sahaja. So at least kita ada rehat lebih kurang seminggu lah juga. Tiap hari ni hari Khamis, nanti kita akan main pagi Rabu. Waktu Malaysia lah kita akan main pagi Rabu. Itu dari segi rehat. So aku bersyukur kat situ. Kok mana pun situasi ni hang memang memerlukan sangat-sangat. Bila hang consider PSG hang tak dah menang Liga 3 minggu lepas, 2 minggu lepas, dia pun dah menang Liga awal dah. Gap point sekarang aku rasa dekat 20 lebih dah. So kat Liga tu dia pun boleh rehatkan player dia anytime sampai habis musim. Kata first league untuk Arsenal boleh rehat, second league boleh rehat. So kita sangat memerlukan situasi ni, satu advantage untuk kita. Tapi itulah macam aku cakap point tadi, kenapa Declan Rice 90 minit, kenapa Odegaard minit 86 baru keluar, kan. Itulah terlalu lama Declan Rice. Macam Merino dia tak fit lah, tapi nak buat macam mana, aku rasa Arteta pun kata masalah injury yang squad Arsenal alami lah sekarang. Jorginho tengok dia injured, aku rasa dia tak boleh bernafas ke, rib cage dia injured ke, rib cage dia ada masalah dengan rib cage dia lah sampai tak boleh bernafas. Kalau dia ada, bolehlah Arsenal rotate sikit kan. Lepas tu kalau Merino ada, mungkin dia main setengah, Declan Rice main setengah. Itulah aku nak kata, macam Odegaard 86 minit, lepas tu Rice 90 minit, Martinelli 90 minit, Trossard 90 minit. Takkan tak boleh masuk siapa-siapa kan. Aku okey lah, okey tak apa, hang player first team lah boleh kata kan. Tapi draw juga. Kalau hang nak draw, hang bubuh lah budak-budak. Betul. Tak, sebenarnya Martinelli tu macam hang boleh tak Sterling belah kiri. Lepas tu hantar Ethan Nwaneri main belah kanan. Banyak lagi hang boleh buat. Kieran Tierney boleh main dekat left back kan. Zinchenko boleh main kat situ midfield, boleh main kat sebagai number 8 kan. Benda boleh buat je, tapi dia aku tak tahu serius tak tahu. Tapi tu lah 90 aku tak kisah dia main, tapi 90 minit tu 90 minit tu lah. Kalau kata hang keluar minit 60 apa, aku boleh terima kan, aku boleh terima. Tapi mungkin dalam hati dah Arteta kata tu plan awal kita, tapi bila masuk game tu Arsenal tak boleh nak kill the game lah basically. So kita breakdown satu persatu. Arsenal score gol dulu, gol awal daripada Jakub Kiwior. So what a goal for him lah. Sekarang what a moment lah untuk dia. Memang tu apa second goal dia, first goal dia. Dia pernah skor lah season ni ke apa? Second goal lah. Third goal yang tu kot. Dia pernah skor 2 kali dah. Satu goal pertama dia adalah final day of the season. 2 season lepas ke? Final day lah. Lepas tu bukan musim lepas tu. Musim lepas aku tak ingat lah. Tapi tu final day of season tu goal pertama dia. Aku rasa ni goal ketiga dah, tak silap aku. Tak silap aku lah. So tapi sejak dia masuk menggantikan Gabriel, what a moment for him lah. Ya betul. Apa gol pada set piece. Yang lama Arsenal tak skor pada free kick pula tu kan. Set piece free kick cantik lah bagi aku, sebab the delay yang free kick yang Arsenal buat tu mengelirukan actually Crystal Palace tu lah. Kan kita selalu tengok je Arsenal akan lari ke depan, lepas tu akan reverse balik belakang kan. Tapi kali ni player-player Arsenal tu dia ke depan, lepas tu reverse kali belakang tu Odegaard still tak sepak lagi bola kan. So menyebabkan tiba-tiba Crystal Palace selalu nampak kita buat, kita naik, kita turun, bola akan masuk dah kan. So bila kita balik belakang tu Crystal Palace dah lari ke depan lah. Jadi menyebabkan semua player kita onside, and si Jakub Kiwior tu dapat cari ruang yang betul-betul kosong kat situ. Guehi terlepas daripada dia, terlepas daripada Kiwior apa semua. Tiba-tiba Kiwior free header masuk macam tu lah. Cantik lah, memang goal tu sangat cantik. So first goal tu good moral untuk Arsenal, sebab baru minit ketiga awal Arsenal score macam tu. So aku ingat cruising kan. Kita ingat cruising lah. Tapi lepas tu Crystal Palace dapat balik pada X Academy Arsenal. Brazil. Dapat skor, goal reflect, tak salah, tak boleh kata apa. Tapi tu lah, bila seri satu sama tu dah gugup dah sikit. Sebab aku tak tahu sebenarnya, aku pun tak tahu lah result ni aku nak seri ke aku nak menang. Kalau boleh aku nak menang lah kan.
Tapi dalam hati aku macam kadang-kadang ada yang macam tak kisah lah kan. Sebab macam mana pun Liverpool ni, tapi bila tengok City lagi buat apa 6 point belakang kan. Takkan City dengan satu season punya teruk tiba-tiba climb nombor 2 kan. Jadi takut ke tapi lepas tu terosak skor minit 42 tu aku ingat dah momentum masa masuk second half akan go ke belah Arsenal lah, tapi in the end kesilapan yang dibuat oleh Saliba dan Odegaard aku tak tahu apa miscommunication kat situ menyebabkan Mateta bully Odegaard macam tu je. Lepas tu yang bola tu lob naik ke raya. So ada few points yang aku nak talk about lah. Aku rasa first kali aku tak suka cara Eze score. Aku rasa sejak kita buat Bias Gunners sejak season ni lah. Ni season pertama yang kita buat Bias Gunners. Fan-fan pun boleh kira berkali-kali aku kata untuk team yang master in set piece lah kan. Pride diri kita as master in set piece, score banyak set piece. Kebanyakan gol yang kita kongsi from set piece. So daripada Eze, yalah bukan dia tanduk ke apa, dia duduk kat lock kotak penalty. Tapi hang kalau coach by Nicolas Jove duk ajak Arsenal set piece in term of attacking dan sebagainya, tapi kita kongsi banyak set piece weh. Tak ada siapa jaga dia ke? Sampai dia dapat free chance untuk sepak bola macam tu, dia sampai boleh lompat adjust badan dia untuk shoot. So aku rasa need to do better in that situation lah. And then secondly yang aku betul tak puas hati lah, Rosat skor minit 42, 43, what a goal lah daripada dia timba passing kat dia. Lepas tu dia chop kiri, dia chop kanan, lepas tu dia finish. Memang pure striker punya goal lah kan. Tapi apa yang kita buat selalunya aku selalu complain apa tahu. Arsenal jangan concede sebelum half time. Apa-apa jadi jangan concede sebelum half time. Ni kita berada pada the other side kan tau. Ya. Kita ada momentum. Dan yang Mike tiba-tiba duduk dalam laut. Duduk dalam laut. Tengok aku punya marah sampai dengar macam tu. So macam mana okey? Okey. Geram kan. Betul-betul geram ya. Patutnya kita lah kena ada momentum. Tapi masuk ke second half ada banyak chance yang kita boleh score daripada Bukayo Saka, ada Declan Rice to shoot cantik. Tapi semua tu miss chances yang tak score. Tapi betul lah bila aku rasa benda ni ramai dulu komentator cakap banyak kali lah, bila hang tak ambil chances hang akan kena punish lah, macam tu lah. Memang macam tu lah. Lepas tu Saliba mistake daripada Saliba, aku tak sangka lah dalam banyak-banyak orang Saliba yang buat mistake macam tu kan. Sebab hari tu dengan Real Madrid pernah buat dan kali ni dia buat lagi. Aku tak tahu apa yang jadi kat dia dalam situasi tu. Dia seolah-olah dia macam terlupa macam tu dekat situ. Sebab kalau nak recap balik kan David Raya pass kat dia, betul tak? Betul. David Raya pass kat dia pass kat Odegaard balik. Betul, Odegaard pass kat dia balik. Ya. Lepas tu dalam situasi tu dia nampak dah Odegaard pass kat dia sebab Mateta dah. Lepas tu bila dia buka body dari kanan, Timber dekat back kanan, sama dia tak passing kat Timber. Dia kalih belakang, dia turn macam dia selalu buat turn tu, dia terlupa kot Mateta dah. Tak tahu dia terlupa ke apa tak, tapi Odegaard tunjuk lah waktu dia patah balik belakang tu. Odegaard suruh passing kat Raya balik. Raya. Odegaard suruh passing kat Raya balik, tapi dia tak tahu, dia dah passing dekat Odegaard tu, dia macam dia realize last minute dia buat silap. Dia nak tarik kaki dia tapi dia dah tersepak dah bola. Bola tu sebetul-betul pergi dekat Mateta kan yang pick up Odegaard. So Mateta pula 1v1 dengan Odegaard, dia tolak tu Odegaard. Memang lah. Lepas tu lah apa Raya pun tak sempat nak balik line sebab aku rasa Raya dia expect untuk receive bola daripada Saliba yang Odegaard suruh passing tu, tapi disebabkan bola tu tak ni, dia pun kalut nak lari balik belakang punya line, kena lock gitu je lah. Tapi itulah ada draw. Tapi macam hang kata nak complain pun macam mana, memang kita kalah pun Liga dengan Liverpool. Tapi at least aku tak maulah kita Liverpool tu menang Liga dengan cara kita drop point, lepas tu Liverpool hanya drop menang dah. Ataupun even worse kita kalah dalam game ni tanpa main satu game lagi, depa menang dah. Bagilah depa macam kena bekerja keras sikit kan. Kita menang game ni, lepas tu nanti depa kena menang dengan Spurs ke apa ke. Tu pun tak apalah, nak hang boleh nampak lah player Arsenal pun macam dah tahu dah tak boleh buat apa dan semangat tu tak ada lah.
Semangat tak ada, macam Champions League dah layak dah untuk musim depan. So macam nothing to play for lah actually. So bila nothing to play for, dia jadi tak serius tau. Jadi tak serius lah. I mean, mereka ada bigger fish to fry lah kan. Ya, betul. Dalam Champions League kan. So semua orang fokus mereka more kepada Champions League dah sekarang kan. So aku harap play Arsenal ni anggap game-game yang EPL ni dia macam training lah basically kan, friendly, hang test friendly dulu, jaga-jaga kaki hang, jaga apa semua, tapi bagi hang familiar betul-betul dengan sistem untuk lawan PSG nanti lah, sebab next game ni lawan PSG terus. Aku harap mereka tak, macam hang cakap dalam 2-3 minggu ni hang sembang Persepa, kalau Persepa bukan saja result kat Europe penting, result kat apa Liga penting, moral boost tu kita perlukan moral boost. Kemenangan tu tak boleh yo-yo lah basically kan. Hang kena always on high. Hang mesti menang sampai barulah hang setiap kali masuk padang buat yakin betul tak? Betul. Jadi aku harap lawan dekat apa? Emirates lah kali ni kan. Emirates dulu. Kan aku harap boleh depa ni semua tak nak balik lah macam mana lawan. Okay, kita buat quick preview untuk Champions League semi-final. Pada pagi Rabu ni Arsenal menentang PSG. Ni bukan kali pertama Arsenal jumpa PSG untuk season ni. Kali pertama Arsenal jumpa dalam Champions League punya group stage. Arsenal menang 2-0. Gol daripada Kai Havertz tanduk, dan gol kedua adalah daripada indirect free kick from Bukayo Saka. Keeper miscommunication apa terus masuk. 2-0 Arsenal menang. Tapi PSG yang sama tau dengan PSG tu depa hampir terkulak pada group phase. Tapi bila in January situasi berubah, bila Kvaratskhelia masuk, lepas tu Ousmane Dembele main striker. Masa kita main tu siapa striker, macam Lee Kang In ke macam tu lah. Lee Kang In. Sekarang ni Dembele yang main striker. Tengok Desire Doué pun dah meningkat naik. Lepas tu Bradley Barcola. So expectation untuk first leg apa yang Arsenal kena buat untuk counter balik, dan apa danger yang PSG boleh bagi? Danger dia ada basically adalah belah kanan depa tu, iaitu Dembele main striker. Kanan selalu siapa? Barcola kadang-kadang, lepas tu Barcola atau Desire Doué. Desire Doué kan. Depa tukar-tukar ke? Kadang-kadang Kvaratskhelia betul. So macam fullback Arsenal kena solid lah. Jadi bila fullback solid tu aku perlukan timber dengan sekali. Aku tak boleh letak Calafiori ke. Kan Partey tak ada kan. Dia pun nak sekali main DM ke apa, tak payah lah kan. Aku pun tak faham sebenarnya. Ada certain dekat Twitter ni kan. Dia pun nak sekali main midfield kan. Aku pun tak faham. Bukan dia nampak di mana dia boleh, tapi aku rasa bukan masa dia lagi lah. Dia bukan setakat bukan masa dia. In fact kalau dia main untuk Arsenal 10 tahun, dia main kat left back tu pun tak ada masalah. Sebab left back Arsenal basically adalah midfield. Yang tu je kan. Left back, kalau hang main left back untuk Arsenal under Arteta punya sistem, basically hang adalah midfield. Jadi hang tak payah nak siapa orang nak ubah. Kenapa Arsenal main invert tu adalah invert full back tu adalah untuk overload midfield tu. Arsenal dah ada Partey, Declan Rice, Odegaard kat tengah tu. So bila depa add on Lewis Kelly ni, ada 4 midfield kat situ. Tak banyak team yang akan load 4 midfield dekat tengah. Maksimum pun 3 lah kan. Jadi itulah advantage bila hang main inversion ni kan. So aku tengok Lewis Kelly ni basically kalau box to box midfield lah kan. Box tu buat midfield. Tapi hang bayangkan ada 2 Declan Rice dengan sekali 2 box. Sebab tu left hand side Arsenal season ni hidup nak apa kan. Aku tak faham siapa nak ubah bab tu. Bagi aku pelik lah perangai kan. So aku expect 4 orang yang Arteta try tu, Timber, Saliba, Kiwior sekali akan start kat back 4. Lepas tu dekat defensive midfield aku rasa akan letak Declan Rice, Merino dengan Odegaard, and aku rasa Declan Rice dengan Merino dah cukup dah untuk nullify Fabian Ruiz, João Neves dengan Vitinha tu lah kena jaga-jaga sikit. Aku harap Odegaard boleh press dia kan. Lepas tu yang depan tu basically Saka, Trossard dengan Martinelli lah. Ada try Trossard 2 game dah. Ada try Trossard masa lawan Ipswich, ada try Trossard masa lawan
Crystal Palace ni tiba-tiba lawan PSG yang tukar Merino balik, aku tak tahu nak kata apa. Sebab Dia aku skor pula dua game. Ya, aku dari awal lagi aku kata kalau elok, lebih elok Merino akan start sebagai striker masa lawan PSG, sebab Han janganlah ubah sistem yang tengah berjaya, betul tak? Yeah. Tapi masalahnya sekarang Han dah try eksperimen yang baru, which is Trossard sebagai striker, and dua-dua game dia perform, dia score. So why not Han tak start, Han start kan jangan. Sebab cedera pun tak ada orang nak boleh ganti Thomas Partey sekarang. Sebab Jorginho macam Han cakap tadi rib cage tak boleh nafas apa semua kan. So Arsenal tak ada experience midfield kat situ. So bagi aku line up yang lawan Crystal Palace ni is the best line up untuk lawan PSG, bar tukar Raheem Sterling dengan Bukayo Saka jelah. Okay, so apa yang aku rasa Merino ataupun Trossard, Merino sangat-sangat penting untuk menang long ball daripada David Raya lah. Untuk menang goal kick ataupun long goal kick daripada David Raya. Macam hari tu, even lawan dengan Rudiger, Merino boleh menang that kind of ball. So defend PSG adalah William Pacho dan juga Marquinhos. So William Pacho tinggi dia 1.88. Okay lah, tinggi untuk seorang central defender, tapi Marquinhos ni adalah seorang defender yang pendek. So bila untuk target dia. Kalau kata long ball ke Mikel Merino, confirm aku rasa Arsenal boleh menang bola tu. Tapi pada masa yang sama juga, disebabkan Partey tak boleh main, Merino akan drop ke number 8. Trossard main striker, dia jadikan tak apa striker pendek. Tapi aku rasa advantage more kalau Merino main. Tapi disebabkan Marquinhos pendek, tapi Trossard pendek, so still okay. Sebab aku rasa bila Merino main 8 pun, dia still bila goal kick dia akan advance ke jadi 4-4-2, betul tak? Dia akan try untuk win the ball juga, tukar dengan Trossard main number 10 ke apa. Tapi yang tu berkaitan dengan, aku rasa key duel yang antara key duel kita menang adalah win the second ball lah, macam goal kick, high ball apa semua, kita kena dominate depa. Sebab PSG ni aku tengok tau, home and away dia macam mana depa kita Liverpool. Macam mana depa kita Liverpool ni one of the best team ni dalam Premier League, nak menang liga ni. Tak boleh menyawa, tak boleh pegang bola. PSG bukan sahaja PSG ni main tiki-taka macam Barca, tapi PSG ni high pressing gila-gila. Lepas tu bila Liverpool high pressing, depa tak passing sampai suffocate lah, tak boleh menyawa. So kita kena elak benda tu daripada terjadi, dan aku rasa lucky dan lega sebab aku nampak depa buat macam tu dekat Liverpool supaya kita ada sample size tengok PSG macam ni rupanya. Ya, macam mana depa buat kat Aston Villa juga kan. Yang aku rasa yang satu lagi kita kena berhati-hati tu, Nuno Mendes dengan Achraf Hakimi bomba naik atas. Betul. Tu memang sebenarnya yang tu Raja Partey lah. Partey kena cover fullback abang tu kan. Tapi sekarang ni mungkin aku rasa Declan Rice kalau dia main situ pun okey, sebab dia Declan Rice more atletik daripada Thomas Partey lah sekarang kan. Sebab kalau nak tengok yang fitness kan Declan Rice kan, aku harap Declan Rice boleh cover. Tapi kerja dia memang banyak memang penat gila lawan PSG ni, sebab dia nak kena tolong steady cover Hakimi, lepas tu belah kanan pula nak kena tolong timber jaga si Nuno Mendes pula. Tapi aku rasa lah pertemuan Arsenal dengan PSG ni tricky di bahagian winger, dan kemungkinan aku rasa arguably combination wing back dan wing kiri dan kanan paling susah Arsenal jumpa season ni. Hang setuju tak? Sebab yalah wing kanan let's say Barcola ataupun Due, back kanan Hakimi tu pun dah anchor dah. Lepas tu kiri Nuno Mendes yang kebara sekali lah. Betul tak ni aku rasa combination back kanan, wing kanan, back kiri yang paling anchor Arsenal akan jumpa musim ni. Betul ya. Kan mana ada orang lain, selalunya team yang power, wing yang power. Lepas tu at least back kanan power, back kiri tak power, back kiri power, back kanan tak power. Yang ni dua-dua full back power weh. Aku tengok macam Nuno Mendes jaga Salah, dan aku rasa dia ni memang gila weh. Betul ya. Takut ke apa tu, tapi aku dalam semua team ni aku percaya defend Arsenal lah untuk jaga qualify depa. Tu aku kata. Sebab aku rasa basically Arsenal dengan Inter is the best defensive side dekat Europe sekarang. Betul. And aku rasa simple je lah apa yang kita kena buat untuk kalahkan PSG. Buat macam mana kita main lawan Real Madrid. Kita respect mereka, tapi don't pay too much respect. Macam sekarang ni kita main kat Emirates dulu, kita main macam mana cara kita main kan. Kita tak payah kita nak tailor-made.
Tak payah nak takut Kvaratskhelia, tak payah nak takut Dembele, tak payah nak takut Hakimi apa-apa. Memang Betul. tadi kita mention threats dan sebagainya kan. Itu adalah key threats. Jangan kita bagi depa duduk kat position yang depa nak hurt Arsenal. So kita main macam mana kita nak main. So biar depa tailor-made game depa kena ubah untuk ikut Arsenal. Macam tu baru kita dapat upper side lah. Dan aku rasa kita kena cuba menang untuk first leg ni. Lepas tu tengok second leg macam mana. Kapak depan kan. Tapi hampa kena ingat Arsenal ada possibility nak layak sangat-sangat besar bila lawan dengan team macam PSG. Sebab bila lawan team dengan PSG, kita pun tahu Arsenal ni is a very good team bila lawan dengan team yang attacking, very very open dan very very attack. PSG, Real Madrid, PSV, semua basically semua team kat Champions League semua nak attack kan. And Arsenal thrive dekat team-team lawan macam ni. And aku harap mereka boleh take advantage lah. Aku sebab tu aku dalam Champions League aku risau jumpa Atletico, aku juga risau sebenarnya jumpa Inter Milan, tapi rezeki Arsenal tak payah jumpa Atletico, jumpa Real Madrid. Nanti Inter pun tak akan jumpa pun sampai final kan. So bagi aku tu rezeki Arsenal season ni, sebab Arsenal kalau player team tu main very systematic block ataupun very low block, mampu Arsenal nak score. Salam kan. Kita pun tak nak striker. Ya, kita pun tak striker. Tapi season ni kat Champions League macam rezeki duk lawan dengan team attacking, so Arsenal sepatutnya take advantage lah bab tu. Jadi aku memang serius expect Arsenal untuk menang lawan PSG ni. Aku tak kata menang macam Loaria itu menang 3-0 lah, total aggregate 5-1, tapi aku harap depa defense well, and bila ada peluang depa dapat score 1-2 gol lah. Masa lawan dekat Emirates ni bawa 4 depan kena 2 gol lah bro. Kena 2 gol. Nah, sebab aku tengok macam mana PSG rattle lawan Aston Villa kat Villa Park. Chaos game tu sampai PSG hilang identiti depa. So McGinn semua. Bro. McGinn ajak depa. McGinn ajak Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves bro. McGinn no. Takkan so, kita expect Declan Rice buat benda yang sama. Yalah. Alright. So setakat ni sajalah review kita untuk Palace. Lepas tu dan juga untuk a little bit preview pasal game PSG. So fan-fans semua hampa komen kat bawah prediction hampa untuk first leg Arsenal versus PSG. Aku tak berani nak predict. Tak payah predict. Tapi kita harap kita dapat boleh bawa 2 gol advantage. Ya betul. Alright. Jangan lupa 4-2 ke 3-1 ke tak kisah, janji 2 gol advantage. Ya. Alright, jangan lupa subscribe channel Bias Gunners guys. Good luck untuk siapa yang nak beli tiket esok Jumaat pukul 1 dia akan buka. Aku rasa link dia dekat website dia nama Ticketek. Tapi kalau siapa yang tak tahu kat mana nak cari, boleh je Google Singapore Football Festival. Singapore Football Festival nanti keluar. Festival ke? Ya ke? Singapore Football Festival lah. Boleh lah. Okay. I will see you guys in a bit. Take care and peace.